Gold bar 50 gram yang berada di tangan saya ini harganya hanyalah sekitar RM1,750 20 tahun yang lepas. Masa itu harga emas sekitar RM35 1 gram. Hari ini gold bar 50 gram berharga sekitar RM28,000. Jika anda simpan RM1,750 tadi di dalam ASB, tabung haji atau KWSP selama 20 tahun, agak-agak anda dapat tak pertambahan simpanan sebanyak ini? Jadi, apa yang kita boleh simpulkan dari pertambahan harga gold bar 50 gram ini? Yang pertama, gold bar 50 gram masih kekal 50 gram walaupun telah disimpan selama 20 tahun. Tetapi nilai RM1,750 20 tahun yang lepas sudah tidak sama dengan nilainya sekarang. Dengan RM1,750 sekarang, anda hanya mampu beli sekitar 2.9 gram emas sahaja. Yang kedua, nilai simpanan emas berganda hampir 15 kali ganda sejak 20 tahun yang lepas. Ini bermakna nilai mata wang kita juga telah turun sebanyak 15 kali ganda. Ambil pengajaran ini dan tukarkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Jadi yang berminat untuk memulakan simpanan emas di Public Gold, saya adalah dealer terlatih. Anda boleh klik link di profil, daftarkan secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.